Satu perkara yang paling menarik bagi saya di sini adalah semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh kedua penyokong ini apabila mereka saling hormat menghormati lagu kebangsaan yang berkumandang sebentar lagi. Jadi semangat kesukanan tinggi itulah yang perlu diteruskan oleh mereka, yang mana kita harapkan bahawa mereka akan mempamerkan corak permainan yang lebih mantap lagi. Pastinya kita ingin menyaksikan bahawa barisan Harimau Melaya pada hari ini dapat menerkam, dapat juga untuk membaham sang singa biarpun mereka bermain di gelanggang mereka sendiri. Dikatakan bahawa tiket habis dijual, tetapi daripada pengamatan kami yang berada di sini ada lagi tempat duduk yang kosong, terutamanya di seberang sana. Jadi saya harapkan bahawa ayuh kita ramai-ramai ke Stadium Nasional Bukit Jalil, biar apa pun keputusan yang berlaku pada malam ini, yang pastinya kita hendak menang ataupun kita bawa bekalan yang selesa pada 28 hari bulan Julai nanti. Kita penuhkan stadium macam kita penuhkan ketika Arsenal, Liverpool dan juga Chelsea datang untuk kita memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pasukan kita dalam usaha untuk meneruskan perjuangan pusingan kelayakan Piala Dunia 2014, di mana ini adalah pasukan-pasukan 30 pasukan kesemuanya yang bergerak di pusingan ataupun yang beraksi di pusingan yang kedua secara kalah mati ini. Okey Richard, saya hendak perkatakan di sini bahawa Malaysia tidak perlu rasa tertekan kerana kita ditemani begitu ramai sekali oleh The Ultras dan juga penyokong-penyokong kita sendiri. Selain daripada itu juga padang di sini, padang tiruan yang mereka gunakan bukanlah sesuatu yang asing kepada kita, Cik. Ya, Zainal, sudah tentu seperti mana kita kabarkan tadi, penonton sudah membanjiri stadium sejak pukul 2 petang tadi, dan sekaligus seperti mana Zainal katakan tadi, kita tidak harus bimbang kerana penyokong kita walaupun di tambak sini sudah tentu mereka berada di samping kita, dan dengan padang tiruan ini sudah tentu tahap permainan atau pace permainan akan menjadi laju. Walau bagaimanapun kita sudah mendapat penyesuaian kerana kita pun mempunyai padang tiruan di FAM dan juga di Bukit Jalil, Zainal. Baiklah, pengadil yang bertugas pada hari ini pada saya lah. Saya merasa amat sukacita kerana ianya bukannya datang dari Vietnam ataupun dari Australia, tetapi Nawaf Syukrala dari Bahrain yang dibantu oleh Salih Muhammad Al-Marzuki dari Emirat Arab Bersatu dan juga Said Muhammad Murad Isa juga dari Emirat Arab Bersatu yang menjadi pengadilnya. Manakala Jamil Juma Abdullah Hussein dari Bahrain adalah penjaga ataupun pengadil yang keempat. Gamat sungguh stadium ketika ini. Yang paling vokal sekali adalah penyokong-penyokong kita, penyokong-penyokong The Ultras yang datang sejak daripada pagi tadi. Tahniah kepada mereka kerana sudi menemani pasukan kita ini di Stadium Jalan Besar. Ismail Faruqi hari ini mendapat big breaknya, iaitu perlawanan yang cukup besar kepada pemain yang berusia 25 tahun dari Kuala Terengganu ini, kerana ianya adalah sesuatu yang kata orang tu amat dinanti-nantikan. Dia ke Hong Kong tetapi tidak dapat beraksi sepenuhnya, tetapi memang jelas bahawa penampilan dan juga gaya permainannya yang begitu mantap ketika menentang Liverpool tempoh hari, seolah-olah bahawa dia sudah kata orang tu veteran dan juga berpengalaman dalam pasukan kebangsaan, Richard. Ya, sudah tentu ini adalah satu pengalaman yang baik untuk beliau, dan beliau saya rasa memang layak berada dalam kesebelasan utama malam ini kerana kewibawaan, dan beliau membuktikan keyakinan beliau dan juga memenangi kepercayaan Datuk Raja Gopal untuk menurunkan beliau malam ini, dan saya percaya beliau akan melakukan yang terbaik beliau malam ini, Zainal. Syarbini Alawi diberikan kelebihan pada malam ini berbanding dengan Karul Fahmi Cekmat dan juga Nasril Nordin, tapi saya rasa rata-rata ketiga-tiga pemain tersebut mempunyai prestasi yang lebih kurang sama. Begitu juga dengan Farizal Marlias yang kian kuat ketukannya untuk kembali dalam pasukan kebangsaan ini, lebih-lebih lagi selepas cemerlang pada perlawanan menentang Chelsea tempoh hari. Pemain-pemain Singapura pada malam ini, Izwan Mahmud selaku penjaga gol, dibantu oleh Safwan Baharudin nombor 2, Shi Jiayi, Alexander Duric, Q Lee, Haris Harun, Mustafa Farudin, Daniel Bennett, Jumat Jantan, Syaril Ishak selaku ketua pasukan, dan juga Ismail Yunus. Memang betul mereka gunakan pemain-pemain import pada perlawanan ini. Pada saya itu bukanlah satu kelebihan kepada pasukan Singapura. Yang paling penting sekali mereka bermain seperti biasa. Import ataupun tidak,
gunakan kekuatan sendiri dan juga kelebihan kita selaku juara untuk kejohanan Piala AFF ini bagi mencari bekalan yang selesa. Ketiadaan Aidil, kita melihat bahawa Muslim dan juga Fadli Sas menjadi gandingan centre back kepada pasukan negara kita ketika ini. Asarudin naik ke atas, peluang untuk Safi Saleh, rembatan keras dan kedua, itu dia gol pertama Malaysia dalam minit yang awal. Kesilapan dari pertahanan pasukan Singapura. Richard, bekalan yang cukup selesa ketika ini untuk awal permainan, Richard. Saya tidak ada sebarang apa nak berkatakan kerana dalam saat-saat sebeginilah kelekaan kita lihat barisan pertahanan Singapura, terutama Ismail Yunus, Safwan dan Daniel tidak berjaga-jaga, dan inilah kesempatan yang diperolehi oleh striker bisa kita, dan jelas bukti beliau adalah seorang striker yang bisa, walaupun apa jua minit beliau melaksanakan tugasnya. Cantik gol yang dapat dijaringkan oleh Safi Saleh kerana tangkapan yang pertama tidak lekat dan kemudiannya tiba-tiba saja bola itu jatuh semula betul-betul di hadapan Safi untuk mendapatkan gol yang pertama Malaysia. Minit yang pertama Safi Saleh meletakkan Malaysia di depan ketika ini. Biarpun sebenarnya penyokong-penyokong Singapura tidak menaruh banyak harapan kepada pasukan mereka, tapi jangan terpedaya dengan apa yang mereka tunjukkan ketika ini di luar padang. Gerakan yang menarik dari sebelah tepi tadi. Dari kick off lagi kita dapat lihat bagaimana Syafiq Rahim terus mencari Kunalan dan kemudiannya Asarudin naik ke atas untuk membuat overlapping. InsyaAllah sebentar lagi repeat dan juga ulang tayang bagaimana jaringan itu dapat dihasilkan kerana kesilapan dari centre back Singapura yang menanduk angin, yang seterusnya membuka peluang kepada Safi Saleh. Mengikut kiraan kami di sini, 29 saat adalah jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Safi Saleh sebentar tadi. Fadli, safety first. Ya, itu yang harus mereka lakukan kerana kita boleh memberi di mana Jumat Jantan akan membuat breaking daripada sebelah kiri, dan harus pertahanan kita memberi tumpuan dan juga disiplin dalam bertahan supaya tidak ada sebarang hantaran lintang dilakukan oleh Jumat Jantan tadi. Safi Saleh menjadikan 2 gol untuk menewaskan Martin Hansen, penjaga gol keempat Liverpool. Dan sekarang ini dia sudah pun dapat membuktikan tempoh hari bukanlah satu fluk, tetapi ianya dapat dihasilkan pula pada perlawanan yang cukup penting sekali kepada penyerang yang kini beraksi dengan pasukan Pelita Jaya. 14 gol daripada 30 penampilan di peringkat antarabangsa. Safi Saleh, gol pertama Malaysia ketika ini. Fadli jauh keluarkan bola di mana penyerang utama bagi pasukan Singapura Alexander Duric, jersey nombor 9 yang sedang dikawal ketatnya. Kiuli tak dapat melepaskan diri. Lontaran ke dalam kepada Malaysia. Mahali Jasuli kita harapkan lebih tenang pada malam ini. Dia perlu menunjukkan corak permainan yang matang. Ya, Janal Azharuddin harus berjaga-jaga dengan pemain yang pakai jersey nombor 7 iaitu Shin Jihi yang suka untuk membuat overlapping run hasil daripada hantaran Kuili, dan ini harus memberi tumpuan supaya tahap disiplin dari segi pertahanan harus diberi tumpuan, Janal. Singapura cuba bermain dengan cara biasa. Mereka berlatih di sini. Bahaya Fadli, agak kelang kabut sedikit Syaril. Fadli mengharapkan, oh bahaya sekarang ini, tetapi bujurlah. Kiuli sendiri pun tidak menyedari bahawa bola itu akan sampai, dan juga dia tidak dapat menampan bola dengan tepat. Apapun sedikit kesilapan, kelekaan Fadli Sas tadi yang mengharapkan bahawa Syarbini akan keluar. Ya, itu yang saya katakan tadi. Shin Jae akan senantiasa mencari Kuili kerana mereka menggunakan 2 sayap sebelah kanan dan kiri untuk beroperasi dengan meletakkan Alexander Duric berada di depan dibantu oleh Haris Harun, dan ini adalah sistem serangan mereka yang buat secara counter attack, dan rata-rata pemain pertahanan kita harus memberi tumpuan kepada pemain yang berada di sebelah kanan dan kiri.
Tahun 1977 Malaysia pernah menentang pasukan Singapura ini dalam pusingan kelayakan Piala Dunia yang dilangsungkan di Stadium Nasional Singapura, iaitu di Kallang, di mana Singapura menang dengan 1-0 hasil jaringan dari penyerang mereka Muhammad Noh. Pertemuan terakhir di antara kedua pasukan perlawanan persahabatan di Stadium MPPJ Kelana Jaya yang menyaksikan bagaimana kedua pasukan ini seri 2 sama. Itu perlawanan persahabatan. Kesilapan lagi dari Syafiq, terpijak pula bola. Kiuli di seberang sana yang terlepas peluang sebentar tadi, diasak oleh Ahmad Fakri. Turun ke bawah hari ini untuk membantu. Nombor 15 ialah Mustafiq Fahrudin, yang merupakan kata orang tu sebagai itu dia kesilapan yang dilakukan oleh Mahali. Dia suka mencari, kata orang tu, kesilapan dan kesalahan yang akan menekan dirinya sendiri. Ya, sudah tentu itu tidak boleh dibiarkan kerana di situ adalah pemain midfield, iaitu Mustafiq Fahrudin, yang mempunyai hantaran yang cantik. Beliau akan mencari penyerang Alexander tadi. Satu lagi sepakan percuma selepas Kiuli tadi diapit oleh Fakri dan juga Syafiq Rahim. Fakri yang terbabit lebih banyak pada pertarungan tersebut. Dan kini sepakan percuma, Mustafiq Fahrudin yang akan mengambil sepakan ini. Zana Fustaqi harus diberi tumpuan kerana tempoh hari beliau membuat satu percubaan yang jauh daripada jarak yang sama juga. Satu tendangan yang bahaya di antara Kiuli dan juga Sinji di situ. Mereka mempunyai satu set piece di mana crossover dan bukan straight shot. Dalam pada itu tolak menolak berlaku di antara Alexander Duric dengan Fadli Sas. Fadli dan juga Duric sama tinggi. Ketinggian tidak menjadi masalah ketika ini. Yang penting momentum yang baik. Kiuli melakukan hantaran, gol penyamaan. Satu sentuhan yang dapat dilakukan oleh pemain nombor 9 Alexander Duric. Singapura menyamakan kedudukan. Minit ke-7. Itulah Zainal, saya katakan tadi, Kiuli harus diberi tumpuan kerana tempoh hari juga beliau bermain dengan Taiwan. Beliau melakukan pergerakan sedemikian sehingga mengelirukan pertahanan Taiwan, dan hari ini jelas beliau menggunakan kekuatan beliau untuk melakukan tactical movement yang sama juga, Zainal. Kesilapan yang berlaku adalah berpunca daripada sepakan percuma yang dilepaskan, dan kemudiannya rembatan Kiuli ini pada hakikatnya tidaklah bahaya, tetapi sentuhan dari Mustafiq Fahrudin telah berjaya membolehkan beliau menyamakan kedudukan. Minit ke-8 separuh masa yang pertama ini. Kita sebenarnya hilang fokus sedikit. Sebaik saja apabila Singapura banyak melakukan asakan dan juga pressure ke sebelah tepi permainan. Itulah yang menyebabkan pemain-pemain negara seperti Asharuddin, Fadli dan juga yang lain-lain perlu berhati-hati supaya tidak membenarkan Singapura memiliki sepakan percuma, terutama di depan pintu gol Malaysia. Ya, apa yang harus dilakukan oleh para pemain midfield kita harus membuat early pressurizing terhadap Kiuli, Sinjuhi dan Haris Harun dan Jumat Jantan, kerana mereka inilah akan membawa bola marah ke hadapan untuk mencari sekurang-kurangnya tendangan percuma, dan juga Mustafiq yang akan merancang segala pergerakan daripada situ. Pertarungan pasti sengit sekarang ini kerana Singapura sudah pun berjaya mendapatkan gol yang mereka cari-cari menerusi Mustafiq Fahrudin, pemain yang berusia 30 tahun yang sudah membuat 59 penampilan dengan pasukan kebangsaan Singapura, tetapi mengumpul 6 gol sahaja. Pemain ini berasal dari Bosnia. Muslim Asharuddin cuba mencari Safi Salih, hantaran jauh. Dia dikawal pada malam ini oleh Safwan Baharudin. Jarak